bahagian 1. Okey. Kosong. 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 Baby Dua, tiga makan capati. Apakah benda ini? Kosong. Kawan-kawan, tengok ini. Ada apa lagi? Apa? Kotak apa ni? Ini cikgu punya. Semua pergi tempat masing-masing. Cepat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Semua dah sedia nak senam aerobik? Bagus. Tapi sebelum tu, cikgu nak cerita pasal kotak ini. Siapa tahu ini kotak apa? Saya tahu. Saya mau Ya, jawab. Mimi? Peti pertolongan cemas, cikgu. Betul. Pandai, Mimi. Ini adalah peti pertolongan cemas. Jadi, apakah kegunaan dia? Siapa tahu? Saya tahu. Mimi lagi? Murid-murid lain tak tahu ke? Tak tahu, cikgu. Sebab tak pernah tengok. Saya tahu. Saya selalu main doktor-doktoran dengan Meme pakai kotak itu. Baiklah. Hari ini murid-murid semua mesti ambil tahu, ya? Susanti, cuba terangkan kegunaan peti ini. Kalau kotak ini digunakan untuk memberikan perawatan. Cikgu, saya baru ingat. Saya ada peti ni kat rumah. Bagus. Ehsan gunakan untuk apa? Bila saya jatuh dan luka kaki, saya ambil plaster dari dalam tu dan tampal luka. Ya ke? Biasanya kau akan nangis. Terus jadi kau bawa pergi klinik. Hei, mana ada nangis? Eleh selalu. Gigi. Maaf, cikgu. Masa bersenam nanti, kalau sesiapa ada kecederaan ringan, kita boleh gunakan barang dalam peti ini untuk rawatan sebelum ke klinik. Baru. Kalau semua dah faham, mari kita bersenam aerobik. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Kita jemput Cikgu Tiger ke hadapan. Semua sudah bersedia? Sudah. Cepatlah, cikgu. Mari kita bersenam aerobik. 1, 2, 3. Ya, semangat sikit. Ulang lagi. Bagus. Ya. Mimi, apa ada dalam kotak tu? Ada banyak barang. Ada ubat sapu. Ada kapas. Ada kain untuk panas luka. Ada plaster juga. Setakat plaster tu aku pun ada jual. RM2. Nak. Mahalnya. Barang kecemasan mahal lah. Tak baik kau, Mail. Ambil kesempatan. Betul-betul. Nanti Tuhan marah. Tapi aku meniaga. Mesti nak untung. Apa lalu Mail? Itu pun nak berkira. Cepat! Peti pertolongan cemas mana? Ehsan luka! Tolong, cepat! Luka kecil itu. Kau Mail, apa lagi? Minta. Alah. Dah. Kan betul aku kata, luka sikit je pun mesti menangis. Intan payung. Terima kasih pada Mail. Peti pertolongan cemas bergerak.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya! Aku punya. Aku nak juga. Aku punya. Tak ada. Aku dapat dulu kan? Cuba sopan sikit kat meja makan. Boleh? Tak payah nak rebut-rebut. Ayam tu cukup untuk semua orang. Ish. Tapi perut ayam tu satu je. Oh, Dah pengen dapat. Nah, habiskan. Terima kasih. macam tu kan bagus kongsi makan. Kenapa, Opa? Jari ni pedih. Luka kena pisau tadi. Opa ada peti pertolongan cemas? Ada. Kenapa? Jun, kita orang tahu apa nak buat. Aduh, Sakit ke, Opa? sakit sikit je. Opa, mana peti tu? Nak tengok? Ada. Ni Ini? Iya. Inilah peti pertolongan cemas Opa. Oh, ini lain. Tak macam cikgu punya. Ini Opa punya. Mestilah lain. Minyak cap ayam? Ipin, sapukan minyak tu kat luka ni. Baik, Opa. Ni dah kosong lah, Opa. Oh, ya ke? Tak apa, tampal plaster je. Tak ada pun. Oh, dah habislah tu. Tak boleh macam ni, Opa. Rumah kita mesti kena ada peti pertolongan cemas. Betul. Opa setuju. Semua rumah mesti kena ada peti pertolongan cemas. Kita beli ya, Opa. Tak payah. Opa rasa akak kau ada. Akak ada? Tak cakap pun. Ish. Akak? Apa? Sengih. Adalah tu. Apa? Pandai, Akak. Akak ada peti. Peti. Peti apa? Peti ais. Ish, apalah kau ni? Itu pun nak marah. Akak ada peti pertolongan cemas? Ada. Oh, jadi selama ni memang dah ada lah. Kenapa tiba-tiba tanya? Tadi, cikgu ada cakap pasal peti ni dan kegunaannya. Tapi, kita orang tak dapat tengok apa dalam dia. Oh, jadi nak minta tengoklah ni. Kejap. Besarnya. Cepatlah buka. Yelah, tak sabar-sabar. Cepatlah kau, cepatlah. Jeng. Cepatlah kau, buka. Buka. Yelah. Wah, banyaknya benda dalam ni. Penuh dan tersusun. Ya, semuanya penting bagi merawat kecederaan ringan. Jom, ikut akak. Macam luka kat jari Opa. Siap. Terima kasih. Berguna betul peti pertolongan cemas ni. Mana kau simpan selama ni? Akak sorok dalam bilik dia, Opa. Kau letak aja kat sini. Semua orang nampak dan senang ambil bila ada kecemasan. Baik. Betul-betul. Gantikan bakul kecemasan Opa. Ipin. Jom, kita main sama. Nak. Jom, main kat rumah kita orang lah. Kita orang pun ada peti tu. Lagi
lagi besar. Ya, Kak? Iya. Jom. Cepatlah. Kau pergilah ambil. Tak nak. Kau nak pergi ambil. Takkan, abang? Yelah. Korang buat apa ni? Tak ada apa-apa. Seronok tengok akak tidur berdengkur-dengkur. Ya ke? Akak tak dengar pun. Memanglah tak dengar. Akak tidur. Macam mana ni? Akak nak bawa peti tu ke mana? Nak simpan sebelum korang buat main. Apa salahnya buat main? Mimi dan Santi pun buat main. Peti ni rumah ni punya. Bukan untuk buat main ya. Jomlah. Nak lagi? Sebentar ya, Nenek. Oh. Aduh, sakit. Tangan aku kena minyak. Tepat. Jangan cemas. Mimi sedia berkhidmat. Sapu sikit. Kenapa? Enggak apa-apa. Cuma main cedera-cederaan. Meme ke yang buat ni? Kemas balutannya. Ya, saya selalu main balut luka, Ma. Hebatlah kau, Mimi. Semua pun kau boleh rawat. Main macam ni baru dapat faedah. Dapat belajar cara merawat sakit luka dan tahu nak gunakan benda dalam peti pertolongan cemas tu. Itulah. Akak patut... sakit. Akak, darah. Kenapa, Ros? Ros tadi tersangkat dekat pintu. Pedihnya. Mimi, bagi plaster. Plaster sudah habis. Peti akak. Ya. Mana akak simpan? Bawah katil. Upin, tu. Dah. Bagus. Korang dah tahu kegunaan peti tu. Sebab itulah, Kak. Kita orang nak sendiri punya. Please. Bagilah kita orang. Yelah. Boleh main sambil